Okey, assalamualaikum semua. So saya ada satu unit mesin basuh auto ni. Okey, ini jenama apa? Ini jenama Hisense. So masalah dia apa tau? Masalah dia customer saya kata mesin ni tak boleh hidup. Ni saya nak sharekan dengan korang lah. Kalau mesin tak boleh hidup, apa korang nak kena buat? Okey, ni saya dah terbaraikan ni tadi. Okey, sebab tim saya dah check apa semua sekali. So rupa paras dia macam ni lah. Okey. So bila tekan-tekan on langsung tak hidup lah, senang cakap macam tu. Okey, isu dia macam tu je, simple. Okey. Dipendekkan cerita. Disenangkan cerita. So kalau korang ada masalah mesin tak boleh hidup, first kali korang kena check dahulu dia punya power supply. Power supply tu maksudnya macam mana tau? Okey, dia macam ni Dekat board ni, dekat komputer board mesin basuh ni, okey, dia akan ada dia akan ada dua wire direct. Dua wire direct daripada kepala plug. Contoh ni kepala plug. Ni kepala plug kan? Okey, saya offkan nak cabut. Okey. Dua kepala ni, okey, dia akan ada satu live, satu neutral, betul? So, akan ada satu live terus pergi dekat board, satu neutral terus pergi dekat board. So, kalau kita test menggunakan multimeter melalui keterusan, contoh ni guna dia lah, multimeter memang kena ada lah. Tolong pegang bro. Tolong pegang multimeter kita. Kasih nampak dekat kamera. Contoh kita test keterusan dulu. Okay, ni live. Kita letak ni satu. So, mana satu wire ni? Kita kena test satu-satu. Tapi macam saya dah biasa buat. Saya tahu lah coklat ni adalah live. So, nampak tak? Ada keterusan. Maksudnya wire ni tak ada putus. Maksudnya wire ni kalau ada fuse pun, sebab ada setengah mesin basuh, dah ada fuse tau. So, fuse tu pun tak putus. Sebab dia sampai, dia ada keterusan. Okay, tapi kita test juga neutral. Kita on. Letak kat sini neutral. Pun ada keterusan. So, maksudnya, kalau kita test power supply dia, ini cara dia. So, masukkan neutral sini satu. Okay, kita letak sini lah supaya korang tak confuse kan. Nanti korang suka nak kecam aku. Prop merah pergi dekat neutral, mana boleh? Suka hati aku lah. Sebenarnya tak ada masalah pun. Okey, tak apa. So, ini kita nak test power supply. Tadi kita nak test keterusan. Maksudnya, kalau dua-dua ada keterusan, maksudnya power supply tu mesti sampai. So, kalau power supply sampai, bermaksud kalau board tak hidup, bermaksud board lah yang rosak. Okey, faham Okay, kita on kat sini. Okey, kita pasang plug. Kita on. Okey, tengok dekat sini. Board kita. 243 volt. So kalau korang memang belajar elektrik, korang faham 240 itu adalah normal. Live neutral bergabung dengan cantik. So dia akan meletup. Tak ada, maksudnya cantik lah. 240 tu adalah power supply yang normal. Okay, so kalau bawah 200 tu tak normal lah. Okay, so jadinya power supply masuk. Tapi kita test tekan on. On dekat mana? On dekat sini kan. Kita test on. Tak nak hidup. On tak nak hidup. Nampak? On tak nak hidup. So bila dah case macam ni, power masuk. Tapi tak nak hidup. Apa rosak dia? Kalau dalam peribahasa Melayu kata apa tau? Terang lagi bersuluh. Board lah rosak. Jalan penyelesaian dia apa? Tukarlah board baru. Simple je. Okay? Mana nak dapat board ni? Pandai-pandai kau lah cari. Pergi dekat service center dia. Okay? Order baru. Plug and play pasang. InsyaAllah settle masalah korang. So jadinya untuk mesin basuh ni confirm masalah dia PCB board dia rosak. So jalan penyelesaian dia apa? Jalan penyelesaian dia yang kita akan cadangkan dengan customer, kena tukar dia punya PCB board dia. Berapa harga saya pun tak tahu. Saya nak kena check dahulu. Tapi yang saya nak kongsikan dalam video ni adalah kalau mesin basuh kita tak hidup, first kali kita kena check power supply, kena check sama ada fuse dia okey ke tak okey apa-apa semua sekali. Sebab kadang-kadang ada fuse. Okey Kak Jin, tengok sini. Tutup karang kejap. Tutup karang kejap. Okey, tolong saya ambil gunting. Okey, tolong saya ambil gunting kejap. So kadang-kadang dekat sini, okey. Kadang-kadang dekat sini dia ada satu fuse tau. Tapi bila power supply sampai, okey, ini saya beritahu tau. Bila power supply sampai, itu bermaksud fuse dia tak putus. Okey. Bila power potong je lah nanti ganti itulah. Okey, nampak tak sini? Dah tutup karen Dah tutup karen Kadang-kadang mesin basuh kita tak hidup disebabkan fuse ni putus. Ni fuse kat dalam ni putus. So bila fuse ni putus, memang juga mesin tak hidup. Tapi kan tadi daripada awal-awal video tadi, saya dah terangkan dan saya dah tunjukkan dengan korang. Power supply masuk. Live ada keterusan. Neutral ada keterusan. Bermaksud fuse tak putus. Tapi kalau kau check live tak ada keterusan, bermaksud fuse putus. Bila fuse putus, try tukar fuse dulu. Macam tu. Okay? Selesai masalah. Okay, so jadinya, kalau korang ada masalah mesin basuh tak hidup, cuba check macam saya buat tu. Tapi kalau korang nak belajar ilmu DIY, korang memang betul-betul berminat nak belajar ni apa semua, okay, saya ada sediakan satu panduan DIY. Service manual untuk mesin basuh auto. Okay, warna oren buku dia. Ini adalah service manual untuk DIY. So kalau korang nak dapatkan, ini adalah panduan DIY dalam bentuk video.
Banyak soalan-soalan yang saya dah jawab dalam bentuk video. Okey, dan juga tutorial video macam mana nak repair, nak check semua komponen-komponen ni. So kalau kau betul-betul berminat, kau dapatkan panduan DIY ni dekat Cerita Penye bio ataupun tengok dekat ruang komen nanti. Okey. So, itu saja untuk video kali ni. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye.